RM20,000, RM30,000 satu tanah lot, murah gila. Tapi korang rasa tu lot yang betul ke ataupun lot lidi? Assalamualaikum dan hi guys. So hari ni video ni saya buat just nak borak-borak santai dengan korang. Alright. So baru-baru ni lah saya ada perasan ada satu lot tu, ada satu seller ni lah, dia jual tanah lot. Harga tak silap saya dalam RM20,000 macam tu. Sangat-sangat murah. Tapi kalau tanya saya, before korang nak beli tanah lot, pastikan korang double check dulu tanah lot tu memang betul-betul tanah lot ataupun tanah lot lidi. So hari ni topik kita adalah lot lidi. Okey baik. So lot lidi ni basically dia biasanya adalah tanah pertanian yang lebih kurang dalam 1 ekar macam tu. Lepas tu owner dia mungkin upah juru ukur ataupun orang untuk buat plan. Lepas tu daripada satu tanah yang 1 ekar tu, tanah pertanian 1 ekar tu, 1 ekar lebih kurang dalam 43,000 ke 44,000 square feet plus minus lebih kurang lah. Kalau nak lebih tepat, korang tanya kawan baik korang ChatGPT tu. Tak silap saya 43,650 yang paling tepat je lah. Okay, alright. So lot lidi ni macam saya cakap tadi, dia biasanya dekat tanah pertanian yang berukuran 1 ekar ke 2 ekar ke macam tu. Okey, dan owner ataupun seller ni dia akan jadikan 1 ekar tanah pertanian ni menjadi 9 lot ke ataupun 10 lot ke. Satu tanah lot tu berukuran lebih kurang dalam 4,000 square feet ataupun 3,500 square feet ataupun 3,000 square feet, dan harga sangat-sangat murah berbanding market value. Okey, antara cara korang nak kenal pasti tanah lot lidi ni, biasanya tanah lot lidi ni bila korang beli, dia tak ada grant. Korang tak dapat grant individu ataupun korang punya nama tak dimasukkan dalam grant ataupun dalam grant kongsi ke, tak dimasukkan langsung dalam grant. Dan biasanya lot lidi ni, seller ni dia akan bagi korang satu agreement ataupun surat ikatan amanah. Okey baik. So memang lot lidi ni memang harga dia murah, tapi dia adalah risiko-risiko dia. Sebab bendanya murah kan, mesti ada risiko sikit lah. Lot lidi ni biasanya dia berukuran dalam 3,000-4,000 square feet macam tu. Lepas tu buyer pun bila dia nampak lot lidi ni yang harga murah ni, diorang pun mulalah rasa nak beli tanah tu dan nak bina rumah impian lah. Bila kos pemilikan tanah murah, lebih kurang RM20,000, RM30,000 untuk lot lidi ni. Lepas tu boleh bina rumah mungkin another RM100,000, modal lebih kurang dalam RM100-150,000 dah boleh naik rumah. Tetapi korang kena ambil tahu lot lidi ni dia ada risiko dia. Antara risiko pembelian lot lidi ni, macam saya cakap awal tadi, dekat dalam grant tak ada nama pembeli ataupun nama korang lah sebagai pembeli tanah tu. So kalaulah korang refer kepada undang-undang ataupun kanun tanah negara, sesiapa yang namanya dalam grant, yang itulah yang ada kuasa terhadap tanah tersebut. Kalau tak ada nama dalam grant, basically kalau tanya saya, even korang boleh refer peguam ke ataupun mungkin nak lebih tepat, korang boleh pergi ke pejabat tanah, boleh tanya, kalau nama tak ada dalam grant, saya ada tak any rights ataupun any hak ataupun any kuasa terhadap tanah tersebut. Okey, dan katakanlah sekarang ni kita bagi satu nama, contoh nama dia Pak Ali. Pak Ali ni dia ada tanah pertanian 1 ekar, lepas tu dia pecah-pecahkan lot, jadilah lebih kurang dalam 9 ke 10 lot. Satu lot mungkin dalam 3,800 ke 4,000 square feet. Okey, dia pun jual sebagai tanah lot dekat tanah pertanian tu ataupun tanah lot lidi lah. Okey, alright. Lepas tu sampailah 2 tahun ke 3 tahun ke 5 tahun, Pak Ali ni pun meninggal dunia. Okey, so sekarang ni geran tadi tu atas nama Pak Ali, tapi sekarang ni geran ni dah pergi kepada nama anak dia. Contohlah nama anak dia, nama anak dia Aminah. So sekarang ni Aminah ni dia rasa dia nak jual tanah ni ataupun dia nak sewakan tanah ni ataupun dia nak cagarkan tanah ni. So sekarang ni orang yang dah duduk atas tanah tu, yang dah membeli tanah lot lidi ni, yang hanya ada surat ikatan amanah, basically tak ada kuasa pun nak menghentikan niat si Aminah ni. Sebab Aminah ni yang memang orang yang paling berhak terhadap tanah tu. Aminah lah yang ada hak terpaling utama terhadap tanah tu dan bukanlah penghuni-penghuni lot-lot lidi. Okay, so kalau tanya saya, before korang nak proceed dengan pembelian tanah lot, please lah check beberapa benda ni. First kali korang tanyalah, before korang proceed dengan pembelian before nak transfer deposit ke apa ke, dapatkanlah kopi grant. At least korang dapat tengok kopi grant. Pastikanlah dekat kopi grant tu, dekat grant tu dia dah tulis itu status dia adalah bangunan supaya korang tak terkena. Seterusnya, korang tanya kepada penjual tersebut sama
ada agent ke, consultant ke, ataupun direct owner. Okay, korang tanya bila nak beli tanah ni ada ataupun tidak SNP, Sales and Purchase Agreement, yang biasanya di-prepare oleh pihak lawyer lah. Okay, kenapa penting SNP ni? Supaya di kemudian hari kalau ada nak refer any documents ke, bolehlah ada SNP ni, dan juga geran ni untuk dijadikan sebagai dokumen tambahan yang mengatakan korang memang dah beli tanah ni, korang memang pemunya tanah ni bila korang dah beli tanah lot tersebut lah. Sebab basically kalau tanya saya, dalam membeli tanah sangat penting untuk korang punya nama ada dalam grant. Jangan beli tanah dan korang punya nama tak ada dalam grant. Okey, baik. Yang last sekali kalau tanya saya yang korang boleh check juga, double check, adalah zoning. Zoning tanah lot tu currently adalah zoning perumahan ataupun tidak. Okey, lepas tu korang check juga reserve jalan. Sebab apa penting reserve jalan ni? Katakanlah tak ada reserve jalan. So bila tak ada reserve jalan ni, bila korang nak mohon untuk TNB ke, untuk masuk ke elektrik, ataupun korang nak mohon supply air daripada syarikat air negeri, contohlah syarikat air negeri Selangor ke, takut nanti jadi susah sebabnya tak ada reserve jalan. Because of basically kalau tanya saya, PBT ke, TNB ke, ataupun syarikat air negeri ke, normally diorang akan titik beratkan benda-benda macam ni lah. Lagi-lagi pula katakanlah kalau tak ada reserve jalan, lepas tu katalah one fine day korang ada berlaku musibah, contohlah ada berlaku kebakaran ke ataupun kematian ke, so kat nanti bomba ke, ambulans nak datang ke, tak ada reserve jalan, macam mana nak sampai ke tanah lot korang tu kan, ke dekat rumah korang tu. So sangat penting dekat sini, saya ulang semula, sangat penting untuk korang pastikan, korang double check dulu kopi grant, tengok dekat grant tu dia tulis tanah tu status apa, pertanian ataupun bangunan. Okay. Seterusnya korang tanya kepada penjual nanti akan ada SNP ke tidak, iaitu Sales Purchase Agreement, dan seterusnya korang check lah zoning tanah tersebut sama ada tanah pertanian ke, zoning perumahan ke, korang double check juga. Dan last sekali korang check juga dia punya reserve jalan ada ataupun tidak reserve jalan yang memang termaktub dekat dalam plan. Contohnya korang boleh refer dekat My Lot, ada tak reserve jalan nak sampai ke tanah korang tu. Ni antara benda-benda penting lah yang korang kena titik berat, korang kena double check before korang proceed untuk membeli any tanah, ataupun specifically dalam topik ni tanah lot. So tak boleh beli ke lot lidi ni? Okay, saya nak cakap awal-awal, saya ni nak bagi disclaimer awal-awal, bukanlah saya ni terpaling betul. Tak, ramai kat luar sana lagi yang ada share ilmu tentang tanah dan sebagainya, macam-macam diorang share. So basically kalau tanya saya tak boleh beli ke, boleh beli ke lot lidi ni, saya faham kat luar sana ada orang yang dia nak beli tanah tapi mungkin belum mampu nak beli tanah yang bukan lot lidi dan terpaksa beli tanah yang lot lidi pada harga yang jauh lebih murah berbanding harga tanah yang geran individu, tanah lot geran individu yang ikut market value yang lebih mahal lah biasanya. Okay, so patut beli ataupun tidak, dekat dalam video ni sendiri saya dah cerita sedikit sebanyak tentang risiko membeli tanah lot lidi. Problemnya kalau tanya saya adalah nanti. Sekarang kalau korang beli mungkin belum ada masalah, dan biasanya kalaulah korang pernah jumpa dengan orang yang ada masalah membeli tanah lot lidi ni, problem dia tak berlaku dalam the first year, kadang-kadang berlaku after 5 years, 10 years, 15 tahun, 20 tahun lepas tu. Problem dia akan mula berlaku masa itu. Sebabnya masa tu mungkinlah pemilik asal tanah tersebut dah meninggal dunia, lepas tu tanah dapat kepada anak-anak, dan anak-anak dia ada plan yang berbeza daripada plan yang asal owner yang dah meninggal dunia tu. Mulalah akan ada masalah yang timbul terhadap penghuni-penghuni lot lidi ni. So korang pergilah cari ilmu dekat luar sana tu, banyak ilmu yang korang boleh dapat. Korang boleh scroll social media yang ada tu, banyak sharing, banyak education sharing yang diorang dah share. So dapatkan ilmu juga daripada belah sana yang ada tu. Macam saya cakap, bukan saya lah yang terpaling betul, tetapi before korang nak proceed dengan any pembelian tanah, pastikan korang check dulu dokumen betul-betul. Lepas tu pastikan kalau korang beli tanah, jangan lupa untuk pastikan korang sign borang 14A ataupun borang pindah milik dekat pejabat tanah. Sebab basically itulah yang proses yang korang perlu hadap untuk bila beli tanah. Bukan sekadar hanya ada satu surat, iaitu surat ikatan amanah, dan tak tukar nama dalam geran, tak ada sign borang 14A. Takut bukan apa nanti di kemudian hari ada problem kalau korang beli lot yang tak sah ataupun lot lidi.